Betul. So maksudnya saya rasa memang sesuai untuk anak muda sekarang ni dengan banyak yang perlu dibuat. So pada saya karier pertanian ni antara Generasi kita lah yang patutnya dalam industri ni ada pelapis-pelapis baru. Pelapis-pelapis baru. Khususnya di Kelantan lah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Hari ini kita bersiaran secara rakaman daripada Educas Politeknik Kota Baru. Kawal kecek, demo dengar. So tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya akan membincangkan topik yang boleh dikatakan agak hangat untuk selepas pasca COVID kita, di mana hari ini kita membincangkan tajuk Usahawan Tani Generasi Z. Okay. Dan bersama dengan kami hari ini adalah Abdullah Muaz bin Sapuan, usahawan tani yang berjaya daripada Bacok, Kelantan. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antara isu-isu yang terbaru pada tahun 2023, Perdana Menteri Malaysia kita menyatakan Malaysia mengimport 70 bilion makanan hanya untuk orang-orang di Malaysia. Walhal tanah kita di Malaysia ni sangat subur. Betul. Okey. Tapi sebelum itulah, mesti penonton nak kenal lah Okey. So boleh berceritakan latar belakang adik-beradik, pembelajaran sebelum ni. Silakanlah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kenal. Jadi nama sebenar Abdullah Muaz bin Sapuan, tapi kawan-kawan family panggil Pok Loh lah. Jadi sekarang berusia 27 tahun, menetap di Bacok, Kelantan sekarang. Jadi adik-beradik Pok Loh 6 orang. Pok Loh anak yang pertama, anak yang sulung daripada 6 beradik. Jadi Pok Loh dulu bermula pendidikan rendah di Sekolah Rendah Islam Aman, Kota Baru. Lepas tu sambung ke pendidikan menengah di Mahat Pengajian Islam di MPI lah, Kota Baru. Selanjutnya menyambung di College Community Pasir Mas, dekat Pasir Pekan. Jadi bermula Pok Loh menceburi bidang pertanian ini sebenarnya pada 2019 hari itu, sebelum COVID sedikit. Bermulalah dengan pak saudara membuat satu kebun kecil je sebelum tu. Lepas tu yang sebagaimana kita tahu 2020 kita menghadapi pandemik COVID-19. Jadi di situ tergendala lah sekejap kita punya gerak kerja, tapi kerajaan memberi kebebasan untuk untuk geng-geng pertanian ni untuk teruskan bekerja sebab nak supply makanan lah, sayuran di pasaran. Jadi di situlah bermulanya Pok Loh secara sepenuh masa di dalam bidang inilah. Di usia ketika tu 21 tahun. Lebih kurang muda. Ya, muda gila. lebih kurang 6 tahun lepas. Itulah sedikit. Okey. Pada permulaannya memang Pok Loh memang minat bertani ataupun nampak peluang ataupun ada yang mengatakan lah kebanyakan sekarang ni macam contoh lah graduan-graduan yang tamat pengajian daripada institusi pengajian awam universiti kan. Tak ada kerja. Ada apa yang ada samba. Adakah Pok Loh macam tu ataupun memang minat kepada bidang pertanian? Okey. Pok Loh sebenarnya bercita-cita sewaktu sekolah nak menjadi seorang engineer ketika itu. Ketika sekolah hendak menjadi engineer. Jadi selepas pada SPM, Pok Loh memohon untuk menjadi jurusan pelajar engineer. Tapi Allah tetapkan Pok Loh tak dapat jurusan nak belajar tu, engineer. Jadi nak diceritakan, Pok Loh sambung belajar dalam bidang pengoperasian perniagaan. Okey. Tiba-tiba belajar jadi businessman. Jadi ketika tu. So pada waktu tu, waktu belajar, jadi masih lagi seorang student, Pok Loh tak nampak sebenarnya. Tak nampak bidang industri pertanian ni. Pok Loh dek nampak, maksudnya aku mulakan bisnes. Time tu yang minatnya adalah consultant. Okay. Time tu. Dengan dorongan pensyarah juga, dikata boleh ni buat consultant dekat Kota Baru. Maksudnya di Kota Baru tak ramai lagi consultant. Okey, target nak buat consultant ketika tu waktu belajar. Tapi nak dijadikan cerita, pak saudara nak buat kebun lah, kebun fertigasi. Lepas tu time tu Pok Loh pun join macam tak apalah,
Macam JV je lah dengan pak saudara kan. JV dengan pak saudara, so terlibat lah secara langsung dalam bidang ni. Terdetik minatnya adalah apabila tanaman yang pertama, tanaman timun, bila Pok Loh semai biji timun tu dan selepas pada 1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan, Pok Loh tengok dia punya perkembangan. Di situlah terdetik dalam diri, dalam hati, kata, aku minat lah buat benda ni. Maksudnya jumpa minat baru di situ. Minat kepada pertanian ni pada waktu itu, 2019. Itulah sebabnya Pok Loh enjoy sampai sekarang sebenarnya dalam bidang ini, dalam bidang pertanian ni. Tapi saya tengok Pok Loh lah, ada irai artis tu. Macam pelakon drama Dendam Seorang Madu. Kalau tak silap saya lah. Rasanya bukan. Bukan, salah orang tu. Okey lah. Maksudnya Loh menceburi bidang ni atas satu dorongan. Yang nampak di mana ada future, ada masa depan yang cerah di situlah. Okey, kalau macam tu kita nak minta Loh untuk memberi sedikit motivasi, bercerita tentang kejayaan, kelebihan dalam bidang pertanian yang Loh ceburi ni lah. Kita nak jadikan motivasi kepada pelajar-pelajar kita lah, supaya nampak inilah satu peluang yang baik sebenarnya untuk mereka meneruskan karier. Okey, boleh. Okey, bismillah. Jadi success story lah. Okey, motivasi kejayaan. Alhamdulillah daripada segi pengalaman Pok Loh sendiri. Pok Loh pada di usia 21 tahun itu, Pok Loh pada tahun pertama menceburi bidang ini, Pok Loh cakap pasal sale lah sebenarnya. Ya, okey. Boleh. Sale tahunan Alhamdulillah dapat 300,000 lebih. Dengan hanya berkebun. Kebun lah kita cakap kan. Bersih? Ya. Maksudnya dapat 300,000. Alhamdulillah. Kan kongsi dengan pak saudara apa semua. Kata ni career, kata power career ni. Maksudnya industri pertanian ni, power lah. Kan dengan kebun tu, duduk dekat Kota Baru pula tu kan. Maksudnya boleh buat sale duit kau. Maksudnya tu satu motivasi lah bagi Loh sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang boleh sustain. Satu, tak kena keluar pergi KL, tak kena keluar pergi negeri orang. Just duduk kita punya kampung halaman tapi boleh buat duit. Lepas tu satu lagi, yalah bisnes. Dari sudut bisnes, Pok Loh lagi suka sebenarnya kebebasan. Kebebasan maksudnya dari segi bukan tak ada bos. Masa bekerja. Yes, dari segi masa bekerja, dari segi Loh suka explore sebenarnya. Maksudnya Pok Loh di explore apa benda yang nak buat, create activity. So benda-benda tu Pok Loh ada kebebasan atas diri sendiri di dalam kerjaya ini. So jadi memang Pok Loh suka. Daripada semenjak itu Pok Loh tengok dan lihat yang mana industri ni sebenarnya bagus sebenarnya untuk anak muda, untuk generasi sekarang. Sebab kita perlukan ramai lagi pelapis-pelapis di dalam industri ini. Sebab kalau kita tengokkan, Pok Loh sendiri perasan lah, di Kelantan khususnya, masih lagi ramai anak muda tak terlibat dalam bidang ni. Masih lagi industri pertanian ini, makanan, masih lagi diberikan kepada ayah-ayah kita kan. So betul. Mereka pun dah kekuatan dah tua kan. So dah kurang. Jadi sepatutnya generasi kita lah yang patutnya dalam industri ni ada pelapis-pelapis baru. Pelapis-pelapis baru. Khususnya di Kelantan lah. Kalau di bahagian luar, di Selangor, mereka dah buka mata untuk industri ni. Jadi baguslah Selangor di sebelah luar. Cuma di Kelantan khususnya masih lagi belum ramai. Sebab kalau Pok Loh pergi khusus pun, kalau contoh yang dianjurkan di Kota Baru, tengok memang 40-an. Rata-rata 50-an. So aku je 25 tahun sekarang lah. 25 tahun, 26 tahun kata. Itulah maksudnya kita perlukan lagi ramai pelapis. Dan percayalah dalam career ni kita memang boleh buat. Kita boleh create income sendiri. Saya setuju dengan Loh. Saya tertarik dengan kenyataan Loh tu apabila flexibility masa tu boleh disusun. Sebab kalau tak silap saya, di TikTok Loh 5 hari lepas post video betul. Betul. So maksudnya saya rasa memang sesuai untuk anak muda sekarang ni dengan banyak yang perlu dibuat. So pada saya karier pertanian ni antara pilihan yang bagus. Betul lah? Betul. Okeylah. Yalah,
takkan kita nak cerita benda baik je lah, betul tak? Betul. So kita nak tahu juga cabaran yang berlaku dalam dunia pertanian ni. Sebab kalau tak silap saya, antara isu-isu yang besar adalah barangan import, fertigasi, baja, jentera yang ada ni. Okey, bila lah menceburi bidang pertanian ni, apa cabaran yang sampai kita terduduk? Sampai kita rasa tak nak buat apa semua. Boleh berkongsi lah? Boleh? Okey. Baik, cabaran dalam pertanian ni sendiri, Pak Allah tak nafikan. Okey, satu, kos modal yang sangat tinggi tu yang pertama. Kos modal yang sangat tinggi. Sebab bila first nak menceburi bidang ni, okey, lagi-lagi Pak Allah buat secara fertigasi. Maksudnya tanaman secara moden. Kos modal awal memang sangat besar. Hari tu Pak Allah sendiri pun perlukan bantuan luar lah. Okay, bantuan kewangan luar untuk nak buat kebun fertigasi ni. So satu pertama cabaran pada hari ni adalah modal. Modal awal. Yang kedua, yang tadi Encik Zul cakap, modal sebenarnya di dalam modal pusingan. Di dalam modal pusingan kita masih lagi di Malaysia kini lah. Kita masih lagi banyak pakai barangan import. Maksudnya dari sudut input tu termasuklah baja kan, baja asas, baja tambahan. Lepas tu kadang tu kita pakai booster kan, booster. Lepas tu racun chemical pun ada. Sesetengah kita pakai yang yang organik pun ada. So barangan semua ni import. Bila import, itulah dia jadi dari sudut kos akan naik. Kos akan naik. Ya, sebab barangan tu datang daripada mana? Datang daripada Jerman, kan? Datang daripada UK, datang daripada luar. So satu itulah cabaran dia. Dan satu lagi yang kedua yang mempengaruhinya adalah dari segi jualan. Jualan tu kita tak boleh nak orang cakap predict. Maksudnya okey, bila kos sebegini, contohlah kan kita kata kos kita katakan kos musim 10,000 lah kita cakap 10,000. So nak dapatkan, kita mesti dapatkan at least 100%. Maksudnya kita kena buat 20,000 paling kurang untuk kita sustain. So yang tu bila pasaran harga yang tak menentu, volatile, so memang benda tu memang kadang-kadang jatuh terduduk lah. Jatuh terduduk. Tapi yang pentingnya adalah sebenarnya diri kita lah. Diri kita. So Pak Allah tak nafikan, ramai yang join bidang ni, ada yang sustain, ada yang belah. Maksudnya ada yang gulung tikar dan cari kerja lain. Mungkin dia penat kan, penat, rasa tak sanggup, tak apalah cari bidang lain. Tapi kalau bagi Pak Allah minat. Pak Allah maksudnya Pak Allah enjoy dalam buat benda ni. So cabaran tu berat tapi masih lagi enjoy apa yang Pak Allah buat. Jadinya dia sebenarnya itulah penting ada guru. Kalau bagi Pak Allah lah, ada guru. Dan Pak Allah sendiri, guru Pak Allah adalah ayah lah. Ayah dan juga beberapa guru-guru mentor lain lah di dalam bidang ni yang dah 20 tahun, dah 15 tahun dalam bidang ni. So tanya dia orang hadapi macam mana. So Pak Allah fikir betul lah, berguru dengan ilmu dan guru ni kena ada di dalam diri, tak kira lah di bidang mana sekalipun, kena ada guru. So bila jatuh terduduk, itulah kita kena cari jalan keluar dengan bertanyakan kepada guru yang dah lama. Jadi jalan keluarnya buat balik, strukturkan balik, maksudnya buat pusingan. Contoh yang terdekat hari itulah, pada tahun ini, hari itu targetnya hari raya puasa, hari raya Aidilfitri. Hari tu harga sayur biasanya 3, 4, 5 kali ganda. Tapi prediction tu lagi maksudnya salah. Sebabkan adalah faktor-faktornya. Jadi bila prediction tu lagi, apa yang kena buat adalah keputusan yang cepat. Keputusan yang cepat ni Pak Allah buat adalah Pak Allah terus buah pokok, clearkan. Sebab kalau Pak Allah masih lagi bertahan, modal akan berjalan. So Pak Allah clear cut terus pokok, tanah baru. Alhamdulillah 3 minggu lepas dapat hasil. Sekarang dah dapat, alhamdulillah dah dapat, dapat balik. Maksudnya timing Pak Allah buat tu, tanaman itu cukup untuk dituai pada harga yang tinggi. Ya. Okey, nak tanya Pak Allah. Sebab bila Pak Allah bercerita tu ada sebut nama ayah, ada sebut suntikan modal. So bimbingan tu ada Ada. So boleh bercerita tak? Daripada siapa bimbingan tu, apa bentuk bimbingan yang lah dapat lah?
Boleh? Okey, baik. Bimbingan yang pertama ilmu lah. Okey, bimbingan yang pertama ilmu daripada ayah. Sebab ayah ni sebenarnya dah terjun dalam bidang fertigasi pada 2010 dulu. Maksudnya dia dah lama lah. Sekarang mungkin dah 15 tahun lah, 2025 kan. So, yang pertama dengan ayah. Okay, guru yang pertama dalam bidang ini. So, selepas tu, Pok Loh macam biasa join kursus-kursus yang dianjurkan daripada kementerian, daripada jabatan. So, Pok Loh join di situ, dapatlah satu lagi ilmu-ilmu yang berkenaan asas untuk fertigasi. So, Pok Loh pun masih lagi dahagakan ilmu. Pok Loh join lagi kursus-kursus private. Daripada konsultan, daripada otak-otak yang lama lah. Maksudnya dia orang dah 15 tahun, 20 tahun dalam bidang ni dan dia orang sustain dengan kejayaan. Dia orang dah boleh jadi kaya raya sekarang. Maksudnya Pok Loh join. Yang pertama ilmu. Yang kedua, dari sudut jabatan, alhamdulillah juga sebenarnya kementerian dan jabatan di Kelantan dan juga Malaysia kini dia provide bantuan. Dia provide bantuan. Macam Loh sendiri, Loh juga pernah mendapat geran agropreneur muda daripada Jabatan Pertanian Malaysia. Dia yang bernilai RM20,000. 20,000. Maksudnya alhamdulillah dengan bantuan tu, inisiatif kerajaan tu dapatlah membantu dari sudut peralatan kan, daripada sudut kos modal kerja semua. Alhamdulillah dapat sangat-sangat meringankan. Jadi dua perkara ni sebenarnya bagi Pok Loh lah sangat besar. Sangat besar yang mana Pok Loh dapat berbuat satu keputusan di satu-satu masa sebenarnya. Di satu-satu masa. Maksudnya yang pentingnya keputusan yang cepat. Dia yang Pok Loh belajar lah lebih kurang 5-6 tahun ni dan Pok Loh gunakan, dia tak boleh beremosi. Dia emosi ni sebenarnya akan mengacaukan kita punya keputusan. Pok Loh punya keputusan. Betul. Sebab kita sedar dalam bidang mana sekalipun pasang dan surut tu ada. Betul. Pasang dan surut tu ada. Jadi apa yang pentingnya adalah percayalah selepas hujan ada pelangi. Ya. Percayalah selepas hujan ada pelangi. Jadi sebab itulah keputusan satu-satu masa tu penting. Sebab tu hari tu Pok Loh terus contoh terdekat baru ni lah. Pok Loh terus clear cut kebun, tanam baru dan tuai baru ni. Tuai baru ni. Dan alhamdulillah dapat harga tu memang jackpot lah boleh cakap. Tapi yalah, keputusan Pok Loh tu dengan bimbingan kelas yang Pok Loh pergi, betul? Ya, betul. Tanya orang kata peer, tanya guru. Betul. Okeylah. Tadi Loh ada sebut saya pun yalah bidang pertanian ni zaman-zaman kecil lu mak ayah suruh pergi kebun, suruh lempah itu lah pandai lah. Lu ada sebut fertigasi tadi, betul? Betul. So boleh terang sikit lah apa sebenarnya fertigasi tu? Boleh, insyaAllah. Jadi fertigasi sebenarnya ni Encik Zul, dia gabungan dua perkataan sebenarnya. Fertilization dengan juga irrigation. Dia perkataan Mak Saleh lah kan. Ditukarkan kepada kita punya bahasa Melayu, fertigasi. So apa maksudnya adalah fertilize secara irrigation. Maksudnya pembajaan melalui titisan. Itulah maksud fertigasi sebenarnya. Maksudnya adalah kita memberi nutrien kepada pokok tu sendiri melalui cecair. Maksudnya cairan ataupun air lah senang kata. Maksudnya kita memberi nutrien, tak kira lah baja ke, booster ke apa semua, melalui cairan. Itulah fertigasi. Sebab tu kalau setup punya fertigasi, dia pakai polybag. Biasanya kita tengok polybag tu ada yang letak dekat bawah pun ada, gantung pun ada kan. Lepas tu jadi dia guna polybag dengan juga sistem pengairan. Maksudnya dia pakai tangki, pakai pam air, pakai microtube dan sebagainya. Sebabnya yang fertigasi tadi itulah membawa makna memberi nutrien, memberi baja melalui titisan ataupun air. Itulah fertigasi sebenarnya. Dan dia ni fertigasi dia sebenarnya berkonsepkan tanaman belakang rumah sebenarnya. Bermulanya dulu fertigasi ni dia tidak memakan ruang yang besar. Maksudnya kadang-kadang kita punya cabaran adalah kita tak ada tempat yang besar, yang luas kita nak buat. So adanya fertigasi ini dengan belakang rumah, ruangan tak seberapa besar pun kita dah boleh buat fertigasi dengan juga hasil yang maksimum sebenarnya. Dia kata macam contoh lah, Pok Loh boleh cakap,
tanaman 100 pokok fertigasi seakan-akan 500 pokok yang di atas tanah. Itulah yang diibaratkan fertigasi. So kelebihan fertigasi ni lah tanaman cepat dituai ke, kualiti dia bagus ke, macam mana lah? Dia sebenarnya kualiti pokok sebenarnya kita boleh jagalah. Sebagaimana kita tahu, tanaman di atas secara tradisional lah, di atas tanah. Jadi sebenarnya banyak cabaran sebenarnya di atas tanah tu. Sebagaimana kita tahu, kadang-kadang kita tanam kan, orang dulu-dulu dia tanam, lepas tu tiba-tiba pokok kuning. Betul. Kadang tu kita tahu masalah tu adalah berasal daripada tanah. Tanah tu ada bakteria tak baik kan. Lepas tu bakteria ada, tanah tu bermasalah. Jadi dengan fertigasi ni kita boleh kontrol. Maksudnya tanah tu biasa kita check kan pH meter, maksudnya tanah ni bagus untuk digunakan. So dengan ada fertigasi ni kualiti pokok terjaga sebenarnya. Tapi dari segi cepat tuai hasil apa semua tu masih lagi sama lah. Biasanya tak ada perbezaan lah dengan atas tanah. Cumanya kualiti pokok. Kualiti pokok sangat berbeza lah. Maksudnya kalau contoh dia atas tanah dia boleh perform 100%, fertigasi mungkin 300% ataupun 400%. Macam tu. So kita nampaklah tadi bila bimbingan tu masuk banyak benda yang teknikal lah, cerita pH tanah, baja, pengairan semua. So bimbingan daripada mereka, mentor daripada Jabatan Pertanian sini, betul tak lah? Betul. So maksudnya kita boleh katakan zero knowledge pun boleh masuk ya lah. Boleh. Tak ada masalah, betul? Boleh. So saya rasa betul lah sangat orang kata kita orang bila memanggil lah ni membuka mata kepada penonton, pada pelajar-pelajar kita lah. Sebenarnya pertanian ni bukan kata tak pernah mencangkul ke tak pernah, boleh buat. Boleh. Sebab apa yang lah cerita tadi, fertigasi itu bermula di rumah. Tanam suka-suka, betul? Betul. So bila nampak ni, okeylah. Kita pun kalau boleh nak duduk sembang, saya dah lah nak duduk sembang lah ni cerita kalau boleh 3-4 jam lah. Sebab pertanian ni bila semakin saya berumur lah pengalaman rakan-rakan tu bila tentang pertanian ni, kita nampak dia punya long lasting tu. Sebab ada pepatah Melayu kata kita berbudi kepada tanah lah. Betul. Tanah masih ada, hasil kita dapat. Betul. Itu yang kepada saya kelebihan lah. Okay, so sebelum kita nak wrap up benda kita nak minta lah berkongsi sedikit harapan dalam bidang pertanian ni. Mungkin di masa hadapan apa yang kerajaan boleh tambah fasiliti, dan mungkin sedikit motivasi yang boleh beri. Dan lah jangan lupa share TikTok. Boleh. Okay. Boleh. Alright, silakan. Okay, baik. Bismillah. Jadi harapan Pak Allah sendiri adalah kepada generasi muda lah, kepada generasi muda, generasi sebaya ataupun adik-adik pada Pak Allah, harapannya adalah cubalah untuk cuba dulu menceburi bidang industri ini, sebab kita masih perlukan, kita masih perlukan anak-anak muda daripada korang semua untuk berada di dalam industri ini. Kerana apa? Kita bagilah kita pada abang-abang dan ayah-ayah kita ni untuk berehat. Jadi kitalah yang sambung legasi mereka ini, dan percayalah dengan perubahan zaman sekarang ni yang kita serba berteknologi, semakin mudah sebenarnya. Semakin mudah. Kerana dengan bantuan-bantuan teknologi kini yang dah masuk dalam pertanian, kita dah banyak bekerja tidak seperti dulu. Maksudnya dari segi mungkin ilmu pun kalau tak seberapa banyak pengalaman pun boleh, masih lagi boleh dengan zero knowledge tadi kan, dibantu dengan teknologi kini, boleh kita buat dalam bidang ini. Itulah harapan Pak Allah sangat besar lah sebenarnya. Yang minta ramai daripada golongan muda, tak kira lah di mana korang berada sekalipun, untuk join, untuk berada bersama di dalam industri ini. Dan satu lagi, Pak Allah nak bagi tahu, bolehlah follow TikTok dan juga Facebook. Facebook Pak Allah. Facebook Pak Allah adalah Abdullah Muaz. Pak Allah ada pakai songkok macam ni. Dan juga TikTok Pak Allah adalah
Kebun Pokloh Live. Okay, bolehlah minta semua jemput tengok, mungkin aktiviti sharing sedikit kan, harian tentang kebun, mungkin personal pun ada. Kadang-kadang tu betul. kata-kata kan, kadang-kadang tu perlukan kata-kata. So Pokloh share kata-kata dekat situ yang boleh bagi suntik semangat sedikit. Macam itulah seakan-akan. Jadi itulah daripada Pokloh sendiri. Nanti kita minta kru kita untuk edit letakkan alamat TikTok Pokloh, Facebook, Instagram, supaya pelajar-pelajar kita boleh mungkin boleh berhubung direct dengan Pokloh yang ada yang berminat ke. Okey, para penonton kita tak boleh lama sangat lah. Kalau boleh kita nak buat 2 hari pun tak apa kan. Okey, tapi support kita ada kekal masa, dan kita mungkin ada nak simpan benda-benda lain tu untuk episod yang akan datang. Okey. So saya wrap up di sini lagi. Kita berjumpa di lain kali dalam rancangan Edukas PKB Kawal Kecek Demo Dengar. Assalamualaikum.